Okay, Ana. Ya. You tahu tak? Kedai kita sini boleh buat yang hutang bukan bank ni ya. Kalau you orang hutang bukan bank, saya sini boleh buat. Oh, itu situs bukan bank tu apa, bos? Okay, situs hutang bukan bank bermakna you hutang contoh Tekun Nasional, Maxix ke, Along ke you hutang ke, atau kedai motor ke, yang bukan bank lah, semua yang bukan bank So itu yang kita sini boleh buat. You nak tahu apa? Oh, apa syarat dia, bos? Okay, syarat dia you orang mesti nak ada lisen kereta. Dengan gaji mesti nak masuk bank gaji mesti nak 2004 ke atas. Besar baru boleh apply. Kita sini boleh tolong. So bermakna kalau you hutang bukan bank hutang bukan bank, tak kira hutang berapa, 10,000 ke 20,000 ke, you hutang TMB ke tak bayar lah. Tekun Nasional tak bayar lah, PT-PTN tak bayar lah. Atau supplier, you hutang supplier lah. Mungkin you hutang you beli barang, beli mesin ke apa dengan supplier, single ke, layan mas ke, kedai motor ke, kita sini boleh buat. Janji gaji masuk bank, ada lisen kereta, dengan besar yang gaji besar yang mesti nak 2004 ke atas. You submit dokumen kat kita boleh tolong buat. PM kita, KL kita ada branch, Johor Bahru kita ada branch 2. So kalau utara punya kita boleh buat urusan dekat KL. Selatan punya kita boleh buat urusan dekat Johor Bahru. Okay, bos. Sekian, terima kasih. Bye. Jadi cerita Indonesia Auto, saya Mahat.